kita buat apa kerja sekalipun dengan niat ibadah. Bila kita niat ibadah, kita buat bersungguh-sungguh. Sebab kita tahu setiap gerak kerja kita Allah SWT akan pandang, akan lihat, dan akan berikan pertimbangan dosa pahala. Okey, baik. Bersama kita sekali lagi dalam podcast Cerita dari Matis Madinatul Hufaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi, host anda. Tak tegar dah lah sebab sebelum ni kita kita ada shift sikit. Kebetulan saya ada urusan luar jangka yang perlu diselesaikan waktu ketika itu. Tim media kita ada bersidang yang baru-baru ni kan. Harapnya kalian pendengar di luar sana boleh cuba lihat ya. Maknanya insight-insight geng-geng belakang tabir sebelum ni, jangan lupa ya. InsyaAllah minggu lepas. Okay, Alhamdulillah sahabat. Dan hari ni kita menyambung kembali untuk merungkai kisah-kisah di Matis Madinatul Hufaz yang merangkumi kita punya asatidzah, cikgu dan sebagainya. Dan pada hari ni Alhamdulillah kita membawa penampilan khas yang juga tidak asing. Tidak asing, Ustaz Muzakir bin Syahiran, Ustaz. Ya, saya. Betul. Ya. So nak panggil Ustaz kan? Boleh lah, Ustaz boleh, cikgu pun boleh. Ustaz, cikgu, murabbi. Masya-Allah. Jadi Ustaz, begini Ustaz, kita banyaklah dengar pasal Ustaz dari sudut perkara-perkara yang Ustaz minat sebelum ni. Dan ada beberapa sumbangan yang agak signifikan yang kita nampak kan. So kita nak ramai juga yang mungkin parent di luar sana dan juga masyarakat nak tahu the so called Ustaz Muzakir yang ada sekarang ni kan. Okay. Jadi mungkin untuk pertama kali Ustaz, saya menjemputlah Ustaz untuk perkenalkan diri sedikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama sekali terima kasih kepada pihak media kerana menjemput saya. Terutamanya Abang Man. Terima kasih. Apa khabar Abang Man? Sihat? Alhamdulillah sihat. Luar biasa. Lupa. Okey, salam perkenalan kepada ibu bapa, tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar. Saya Muzakir bin Syahiran, ataupun lebih dikenali di sini sebagai Cikgu Muzakir ataupun Ustaz Muzakir, mana-manalah. Kadang-kadang pelajar akan panggil dua nama tu lah. Sama ada panggil Ustaz atau Cikgu. Saya berasal daripada negeri Hang Tuah. Masya Allah. Negeri bersejarah, negeri Melaka. Dan saya membesar di sana lah. Anak kedua daripada 10 orang adik-beradik. Latar belakang pendidikan sikit. Boleh insya-Allah. Saya mostly saya punya persekolahan lah di peringkat bermula daripada tadika, sekolah rendah dan sekolah menengah, semuanya di negeri saya, iaitu negeri Melaka. Yang mana last sekali, di akhir sekali di tingkatan 5 tu saya berada di SBPI Selanda di Melaka. Dan selepas tu barulah saya merantau ke negeri orang, terbang ke Sarawak. Terbang ke Sarawak. Jauh tu. Mana selama ni Ustaz pada kecil maknanya. Memang asal di situ. Belajar di situ, mak ayah pun di situ. And first time lah keluar ni. First time keluar waktu Sarawak, umur 18 tu. Semua biasa duduk Melaka je. So first time lah naik kapal terbang. Walaupun takut masa tu. Rasa laju sangat kapal terbang. Lama-lama dah biasa dah. Dia tak lama rasa kan? Berapa sejam ke kalau sini ke Sarawak? Sejam 45 minit. Sejam 45 minit. 45 minit lah. Sebab Borneo kan. Itu Ustaz, Ustaz Melaka mana Ustaz? Melaka orang air molek. Lah. Saya sekolah kebangsaan air molek. Oh ya. Ustaz sama tak? Tak, saya tak, bukan. Sebab asalnya saya Bukit Ambai. Sekolah kebangsaan Bukit Ambai. Lepas tu bila atuk dah meninggal, waktu saya lebih kurang darjah 6 tu lah. So akhir tahun darjah 6 tu kami sekeluarga decide untuk pindah ke kampung lah, Air Molek. Air Molek tu kampung sebenarnya. Saya di Taman Air Molek tu, dekat sekolah kebangsaan Air Molek. Tahu sekolah tu.
Saya darjah 1 hujung tahun daripada Ipoh. Pindah sebab ayah dapat transfer bertugas sana. So memang sekolah rendah sampai darjah 6 lah di situ. Oh lah, kita itulah kecil. Kita sama lah orang Melaka, salam orang sikit. Melaka salam sikit. Orang Melaka. Bolehlah keluar logat Melaka Abang ni? Boleh. Tapi tak tahu lama dah tadi. Selalu dengar Abang Man cakap Perak je. Pekat dia. Sebab saya masuk form 1 tu, ke Izzuddin Shah. Indonesia. Memang seorang merantau lah. So yang lain semua masih di Melaka. Di Saya lain. form 3 baru bapak saya dapat transfer di Camp Brigade Ulu Kinta Perak. Kan tempat Back 69 kan. So baru pindah situ lah. So insyaAllah lah. So Abang Man dululah yang ke Perak. Lepas tu baru Saya keluarga. dulu. Saya dulu asrama, jauhan. So merantau tu awal sikit lah. Ustaz merantau 18 tahun. Okey Ustaz, so ala-ala kita sama Sarawak ni Ustaz kan. Sarawak Ustaz masuk Unimas lah kan? Universiti Malaysia Sarawak. Ya. Di Kota Samarahan, Sarawak. Macam mana Ustaz dari sudut yalah mungkin soalan yang agak tipikal corak perubahan budaya tu kan. Daripada Melaka kan. Tiba pun Sarawak jauh tu, kalau dalam Semenanjung boleh tahan. Ni Sarawak ni another memang different territory lah kita kata kan. So, bahasa budayanya sangat berbeza lah. Ya. So boleh cerita sikit Ustaz? Dia kalau di Sarawak tu makanan bagi saya tak ada masalah tau. Makanan kita boleh jumpa lagi makanan-makanan yang ada kat Semenanjung. Walaupun diorang ada diorang punya makanan tradisi sendirilah. Macam kek lapis, rasa Sarawak, mi kolok dan sebagainya. Tapi kita tak susah nak jumpa makanan tu kalau dari segi makanan lah. Lepas tu dari segi tempat pun tak ada masalah saya rasa. Sebab Sarawak pun di bahagian bandar memang dah membangun macam mana kita dekat sini lah. Tak adalah cerita-cerita tidur atas pokok tu ke, tak ada. Gurau-gurauan je lah. Ustaz di Unimas di Kuching ke? Di Kuching Kan? Memang main capital lah. Di bukan, di Kota Samarahan. Kota Samarahan. Dia 30 minit lah daripada Kuching tu. So bagi saya lah satu cabaran yang agak sedikit besar sikit bagi saya adalah dari segi komunikasi. Dia bahasa dia memang lain. Bahasa dia lain. Tak. Kan? Diorang ada bahasa yang tersendirilah. Bagi saya dia lebih mencabar sedikit lah berbanding dengan logat negeri yang lain. Sebab dia punya term tu dia sebut perkataan tu lain. Banyak dia ubah sikit. Dan kadang-kadang takut kita tertukar. Contoh, kita kelakar kat sini. Kalau sebut term kelakar tu, perkataan kelakar tu means macam satu humor lah. Betul? Faham. Tapi kelakar dekat sana maksud dia lain. Apa maksud dia? Maksud dia kelakar tu bercakap. Kelakar Sarawak. Kelakar Sarawak. Kelakar Sarawak. So, kelakar Sarawak. Kelakar. Contoh lain yang saya boleh bagi. Tetak. T-E-T-A-K. Menetap. Menetap. Okay, faham. Bagi dia tetak tu bukan seperti mana yang kalau dia orang di sana tak maksudkan itu. Apa tetak tu ketawa. Kena kita tetak. Maksudnya kenapa kita ketawa? Dia tanya macam tu lah. Tetak contoh lah yang saya boleh bagi. Faham. Banyak lagi lah. Contoh gerek. Gerek. Orang Kedah, Utara panggil gerek apa maksud gerek dia, ni basikal. Jangan sebut kat situ basikal pula. Jangan cakap dengan dia orang nak pinjam gerek boleh? Jangan. Gerek tu apa? Gerek tu adalah makwa. Makwa pakwa lah kat sana. Contohlah. Kita nak pinjam gerek? Jangan lah. Jadi macam-macam. Sekali kena penumbuk. Dah. Dia banyak lah yang kataan sana tu dia berbeza makna sedikit. Last kalau saya ingat kepak. Kepak tu macam kepak ayam kan. Ada wing lah. Yang kita tahu kat sini. Kita faham macam tu lah kat sini. Kepak kat sana maksudnya penat. Kita kepak. Memang jauh perkataan tu sendiri memang dah lain. Macam sini. Betul. Sini walaupun logat berbeza tapi tak jauh. Betul. Kan? Ya. Kita boleh kalau pergi Kelantan ke Kelantan kan, kita boleh boleh lah nampak dengan gambaran tu. Tapi kalau di sana kalau tak tahu perkataan tu nanya agak lah. sukar lah. Memang nanya lah. Overconfident lah.
Oi, So saya cantik ambil je, lebih Dek. kurang lebih kurang setahun lah. Yeah. Saya nak faham betul-betul lah. Nak adapt dengan bahasa. Nak adapt tu. Adakah setahun tu lancar dengan lahjah logat sana ataupun macam mana Ustaz? Setahun tu saya rasa baru boleh faham macam tu lah. Oh. Cakap tu belum betul-betul lancar. Oh, tapi mana orang lokal situ bagi Semenanjung sudah. Dia orang sebut orang Malaya. Oh, Malaya. Malaya Oh, tu panggil Semenanjung Oh, Malaya. Itulah satu perubahan budaya sebab Bak Sarawak ni ayah saya pandai lah kot. Saya masa di awal tugasan dia bertugas tu memang di Sarawak. Oh, ya. Di polis hutan di sana masa komunis masih ada lagi. Berapa tahun lah. Saya tak ada lagi masa tu. So di Sarawak di Kuching. Di Kuching. Banyak merantau je saya ni. Jadi Sarawak Ustaz, selain pada bahasa kan, apa lagi yang budaya yang Ustaz rasa lain betul tapi menarik lah kan? Nak tahu juga kan? Perspektif orang Malaya. Kalau tanya perspektif orang Sarawak lain pula kan. Lagi satu yang ramai mungkin orang tak tahulah. Dekat Sarawak ni dia adalah satu negeri yang bukan majoriti Muslim. Okey. Macam kat sini kita Semenanjung memang majoriti Muslim, kita boleh jumpa lah senang. Sebab kat sana Muslim hanya 30%. Oh, 30% saja. Lebih kurang 30% ya? lah. 34% kalau tak silap saya. Okay. Dan majoriti di sana adalah Kristian. Jadi kat sana kita belajar lah macam mana budaya diorang kat sana lah. Mungkin agak sedikit berbeza kat sini lah. Okay. Tapi Alhamdulillah dengan perkembangan teknologi, ada TV, ada radio, ada media massa dan sebagainya, diorang Alhamdulillah walaupun ramai Kristian, waktu saya belajar tu pun memang ramai lah rakan-rakan belajar tu memang beragama lain lah, beragama Kristian. Tapi Alhamdulillah diorang faham kita ada boleh solat, kita ada solat 5 waktu. Kita ada budaya sebagai Islam sendirilah. Mana menghormati tu tinggilah. Ya, sana. betul, Alhamdulillah. Maknanya Unimas kalau mungkin Ustaz boleh share, ramai lokal Sarawak sendiri ke ataupun memang balance dengan orang luar Semenanjung dan sebagainya? Majoriti memang daripada sana lah. Tapi sebab pelajar pun ramai, ada berapa ribu saya tak apa ingat. Yang datang daripada Semenanjung pun ramai juga. Ramai jugalah. Okey, mana lokal pun ramai, Semenanjung ramai lah. Dan saya tadi terlupa Ustaz cakap ke belum, Ustaz ambil bidang apa sama Ustaz? Okey. Bidang. Saya di sana ambil asasi dan lepas tu sambung degree dalam bahagian kimia sumber lah. Dia punya program tu nama dia kimia sumber. Kimia sumber. Maknanya asasi di Unimas, sambung terus di situlah. Betul. Ya, selama berapa tahun? Setahun Unimas, setahun asasi, 3 tahun degree. So total lebih kurang 4 tahun lah. 4 tahun Ustaz. 4 tahun kat sana. 4 tahun. So 4 tahun di Sarawak. Maknanya dalam setahun tu balik ke sini sekali ke macam mana Ustaz? Tiket bertahan ingat kan kadang? Tiket murah. Tiket okey kot. Boleh tahan lah. Tak nak kata mahal sangat tak. Murah sangat pun tak lah. Tapi kalau zaman saya dulu boleh dapat bawah 100. Mana Ustaz tahun bila Ustaz dah? Lebih kurang 2013 saya kat sana. 2013 sampai 2017. Lebih kurang lah. Dalam 4 tahun 2013 tu dah nak akhir-akhir dah macam tu. Akhir 2013. So tiket lagi murah. Cuma jangan beli waktu yang puncak lah. Waktu raya kena apa pandai tu. lah beli awal. Mana biasa Ustaz balik memang every cuti semester ke ataupun kebiasaannya cuti semester panjang. Kalau semester lah. pendek tu kita tak balik lah. Cuti semester pendek, semester panjang aja balik. Mana saya tanya Ustaz biasa kan geng-geng Melaya ni kat sana kan. Kalau waktu cuti dia orang tak balik tu normally apa dia orang buat? Adakah dia orang explore ke naik gunung ke ataupun saja pergi buat aktiviti kebajikan ke ataupun just buat apa yang leisure life di situ atau Ustaz macam mana Ustaz? Kalau penuhi masa di situ. Biasanya kalau ada kawan-kawan Semenanjung yang tak balik sekali, biasa kita explore lah dekat sana. Pergi tempat menarik, pergi waterfall. Sana waterfall cantik. Sana besar kalau outdoor territory dia. Yang saya pernah pergi Rancan Waterfall dengan satu waterfall dekat Taman Negara Kubah. Memang cantik. Taman Negara Kubah
Saya Macam teringin tu. sebenarnya nak pergi ni. Ayah saya ada juga, dia ada hajat, dia kata sebelum aku nak pergi ni, dia kata nak pergi tengok kucing balik tahulah kan, ni dah ni. Jadi moga-moga adalah harapan ke sana. Okey Ustaz, selesai di Kuching Sarawak, di Samarahan kan? Kan? Betul. Mana Ustaz habis pengajian tu, Ustaz terus balik Semenanjung ke macam mana? Betul. Ya. Memang habis je pengajian tu, balik Semenanjung, terus kita cari kerja lah. Okey. Terus kerja sekejap. Waktu tu saya kerja sebagai sebelum dapat kerja tetap, saya kerja sebagai apa ni? Cashier dekat sebuah stesen minyak. Lebih kurang 6 bulan macam tu lah. Okey, faham. Lepas tu sambung jadi konsultan kewangan. Okey. Lebih kurang 2 tahun jugalah. 2 tahun lah konsultan kewangan. kurang. Maknanya company apa, private, swasta? Company swasta, betul. Swasta 2 tahun Ustaz Uh-uh. Mana Ustaz minat kewangan Maknanya Dia ke macam mana? saja nak mencuba waktu tu sebab ada jawatan kosong. Sebab kita memang tak ada apa ni, basic dari segi kewangan. Memang saya waktu sekolah dulu pun memang kita ambil science stream. Itulah. Memang tak ada pun. So memang nak mencuba waktu tu lah. Okey, faham. Sementara nak betul-betul tunggu panggilan daripada mana-mana company yang berkaitan dengan kita punya apa ni, degree tu. So kerja dalam kewangan lah. So maknanya dalam, dia lebih pada pengurusan kewangan ke macam mana Ustaz? Kalau Ustaz boleh kongsikan lah. So konsultan tu saya apa ni, manage tentang pengurusan kewangan. Macam mana kita nak urus kewangan secara individu. Lepas tu kalau nak buat pelaburan macam mana, mana tempat yang terbaik, nak buat wasiat. Dia macam Lala Salihin ni ke apa Ustaz? Lebih kurang lah. Lebih kurang So yang apa ni, bila saya kerja lebih kurang 2 tahun tu lah. Lepas tu timbullah minat saya dalam bidang tu. Lepas tu terus sambung diploma dekat Universiti Sultan Azlan Shah. Kuala. Dekat sana. Diploma. USAS, diploma. Ya. Ambil diploma apa? Diploma Kewangan Islam. Masya Allah. Maknanya memang minat lah. Saya try cuba-cuba, tiba-tiba minat pula bagi apa berkaitan dengan pengurusan kewangan tu. Nak tahu status halal haram apa semua kan. Sebab tu saya sambung lah diploma. Maknanya ni bukan minat biasa, memang betul-betul mendalami lah tu kan. Jadi ala-ala sembang ala-ala Ustaz apa ni, in the field dalam bidang kewangan ni. Kita sering tahulah macam sekarang ni kewangan is a part of life lah kan. Betul. Ekonomi, betul kan? Ekonomi memang tak semestinya kewangan Ustaz kan. Tapi kata duit ni antara alat dia, betul, kan, yang penting untuk hal ekonomi ni. Jadi macam setakat Ustaz develop mungkin daripada muda tu kan Ustaz baru bekerja. So untuk orang yang macam baru baru masuk dalam alam pekerjaan tu lah kan. Apa tips Ustaz untuk manage kewangan ni? Sebab kita sering dengar banyak, kalau saya pun macam dengan luar sana, biasanya kalau siapa yang geng degree sebelum ni dapat je exact gaji dalam 3 bulan ke 6 bulan dah Honda kereta kan. Turun Honda kan. Dia rasa cukup gaji dia ni, dia tak tahu nak grow lepas tu mungkin berkahwin sebagainya, tak tahu lagi. So dia dah excited, dia terus dump tu benda-benda yang jelah tak seimpar dengan gaji dia, rasa seimpar tapi tidak. So ada tip-tip Ustaz macam mana untuk orang pemula yang baru masuk kerja kan. Dia ada satu guideline lah, guideline yang umum yang biasa pakar-pakar kewangan selalu kongsi lah. Kalau kita nak urus gaji ni, biasanya dia letak portion 50, 30, 20. Ya, 50, 30, 20. Rule tu lah, rule tu yang biasanya lah. 50 is apa? 50 adalah kita punya keperluan. Maksudnya 50% daripada gaji kita tu kita spend untuk apa-apa keperluan yang penting lah dalam hidup kita. Ya. So 50%, contoh gaji 5,000, maksudnya 2,500 lebih kurang macam tu lah. Kalau 5% kan, 50%. Okey. So 30% tu untuk apa? 30% adalah untuk kemahuan. Nak hajiat nak healing ke, nak melancong ke.
yalah, kita nak ada something lah. Dan selepas itu 20% tu adalah untuk simpanan kita lah. Yang menjadi masalah adalah kita duk spend, kita lupakan simpanan dan sebagainya lah. Kemahuan tu tinggi spend lagi takut macam tu lah. So nak beli kereta pun ada rule dia. Nak ada rule dia. Beli kereta yang saya selalu dengar lah, yang saya boleh kongsikan. Beli kereta ni kalau boleh 12 bulan gaji. Lebih kurang macam tu. Kalau gaji 5,000, kita darat 12, lebih kurang 60,000. Itu yang kita yang mampu. Yang mampu kita beli. Jangan beli kita ikut sebab nak tunjuk kat orang kan. Nak nampak standard tinggi. Sebab dalam satu statistik yang saya baca lah, bankruptcy kebanyakannya adalah daripada pinjaman kenderaan. Biasanya pinjaman kenderaan, personal loan, pinjaman perumahan. Tiga tu lah. Statistik tu berubah-ubah. Kadang-kadang pinjaman kenderaan paling tinggi, kadang-kadang personal loan tinggi. Tapi ikut tahun. Kadang-kadang berubah-ubah lah. Personal loan ni juga kalau tak pandai. Betul. Dia kalau betul, kecuali memang betul-betul ni, tapi dia punya tinggi, dia punya kan. Ada Islamic banking pun tinggi dia punya rate dia kan. Betul. So kalau cerita pasal anak muda tadilah, anak muda yang paling penting sekali lah kalau bagi saya, dia buat simpanan kecemasan. Simpanan kecemasan. Lebih kurang 6 ke 12 bulan gaji. Yang tu dulu yang dia orang kena buat. Sepatutnya itu yang utama dulu lah. Ya, sebab kita tak tahu apa-apa yang boleh berlaku dalam hidup kita. Dulu kita ada pengalaman COVID. Pengalaman COVID, ramai yang kena buang kerja. Kalau kita dah ada simpanan sampai 1 tahun, maksudnya kita boleh survive at least 1 tahun. Sementara kita nak mencari kerja yang baru lah. Itu yang ramai orang tak nampak. Betul, itu adalah salah satu dalam siap-siagaan sahabat, preparedness tu. Betul. Kita buat sama preparedness tu, sama survival. Itu one thing lah kalau ni. Tapi ni yang betul reality. Kewangan adalah preparedness. Kalau perancangan. Bukan sekarang ni bising orang sembang nak perang lah, apalah, nak simpan beras dan sebagainya semua ni kan. Nak naik harga. Tapi apa yang Ustaz Muzakir cakap tadi masa COVID, mungkin berlaku juga dalam masa terdekat, wallahualam, dengan keadaan yang berlaku kan. Government dah banyak sembang dah kan. Sekarang ni perang Jun ke atas, Julai ke atas ni, dia panggil ruang ekonomi tu makin apa istilah Ustaz dia macam makin menutup lah. Sebab isu-isu di Selat Hormuz lah kan. Betul. Dan isu geopolitik lain makin mencengkam lah. Jadi maknanya simpanan ni 6 bulan ke 12 bulan gaji kan. Tapi Ustaz, macam mana Ustaz nak Ustaz boleh kongsikan suatu realiti tak sekarang ni kalau kita tengok perbahasan? Saya sering juga mengikutlah apa-apa yang dibicarakan tu. Orang kata sekarang susah nak menyimpan betul kan. Betul. Realitinya betul ke begitu Ustaz? Kalau gaji kecil saya boleh katakan betul. Kalau gaji kecil lah, gaji 2,000, kita miskin bandar, so mungkin tak cukup lah untuk kita buat. Sebab takkanlah kalau kita nak ikut rule tu 50% je, 1,000 je kita boleh spend untuk kita punya keperluan. Jadi agak tak logik lah macam tu. Jadi saya ada dua pandangan. Yang pertama adalah kalau kita rasa tak cukup untuk kita simpan, kita kena cari income tambahan, side income kita panggil lah. Buatlah apa-apa kerja sekalipun, nak jadi affiliate ke, nak buat content creator ke, nak berniaga kat tepi jalan ke, janji kita boleh tambah income supaya selesa lah dan kita boleh buat menyimpan. Sebab kita tak tahu satu hari nanti kalau apa-apa jadi, simpanan kecemasan tu yang akan membantu kita. Betul. Okay. Itu pandangan saya yang pertama lah. Yang kedua, ni pandangan agama lah. Pandangan agama yang orang selalu sebut tentang keberkatan rezeki. Betul. Keberkatan rezeki. Ada satu kisah menarik yang saya selalu terdengar dan terbaca. Berkenaan dengan Imam Syafi'i dengan seseorang yang mengadu gaji dia tak cukup. Seingat saya dia sebut gaji dia 5 dirham. Lebih kurang macam itulah. 5 dirham. So
dia mengadu pada Imam Syafi'i lah, gaji tak cukup. Apa Imam Syafi'i sebut? Kau minta kurangkan gaji kau daripada majikan. Daripada 5 dirham turun ke 4 dirham. Dia minta macam tu. Pelik kita. Sebab kita kalau tak cukup kita mesti nak tambah kan. So Imam Syafi'i sebut macam tu. Jadi dia pun akur lah. Dia cuba dulu. So dia bila dia minta turun tak cukup juga. So dia jumpa Imam Syafi'i. Aku dah minta kurangkan ke 4 dirham tapi masih lagi tak cukup. So Imam Syafi'i sebut apa? Minta lagi kurang 3 dirham. Lagi dia terkejut dia. So dia pergi balik jumpa majikan dia. Dan selepas itu yang ajaibnya, lepas dah turun 2 kali tu kepada 3 dirham, dia jumpa Imam Syafi'i. Dia sebut gaji aku dah cukup dah. Cukup untuk keperluan. Oh, pelik pelik. Jadi apa kesimpulan yang Imam Syafi'i sebut kat situ? Sebenarnya kerja yang kau buat tu hanya setimpal untuk 3 dirham. Maksud lebih tu bukan bahagian kau. Macam tu lah. Lebih kurang. Maksudnya, dia macam konsep zakat dalam rezeki tu ada rezeki orang lain yang sepatutnya. Lebih kurang lah. Dia macam reverse okay. So lebih kurang macam tu lah. Kita nak sebenarnya itu dalam pandangan kita sebagai manusia, kita nampak okey, tambah gaji tu usaha kita lah. Kita nak tambah, cari side income apa semua. Tapi jangan lupa salah satu lagi adalah keberkatan. Keberkatan. Sebenarnya keberkatan tu penting dalam gaji kita. So buat gaji kalau boleh lebih, kita buat kerja tu lebih sikit lah. Kita lebihkan sikit supaya berkat. Kita tak nak ada skop kerja kita yang kita tak buat. Jangan. Sebab itu datang nanti duit tu adalah duit yang kita akan guna untuk keperluan kita dan keluarga. Kita nak duit tu berkat. Sebab biasa isu kita tak cukup ni kadang-kadang adalah disebabkan mungkin kurang keberkatan. Macam itulah. Saya rasa mostly tu saya setuju sangat benda ni. Ustaz bagi kata nombor 1 tadi tambah pendapatan, nombor 2 dia berkat. Saya ambil yang berkat tu nombor 1 kan. Sebenarnya saya ada jumpa sebenarnya beberapa keluarga yang sangat sikit gaji, anak ramai tapi hidup cukup. Banyak dah. Dan saya melihat benda tu pada diri saya sendiri. So apa kau nak komen sangat kan? Setakat ni selama hidup, saya anak 5 yang kecil kan. Saya pernah dulu berniaga sendiri. Struggle juga kan. Maknanya ada kadar okey, kadar tak kan. Tapi bang sekali kalau kita, saya rasa lah dengan berkat kita pegang soal keberkatan ni, cukup aja, anak tak pernah tak makan lah. Betul, insya-Allah. Sebab sekarang ni stigma yang saya nampak pada masyarakat, bila kata rezeki ni duit nombor 1. Duit ni saya tetap melihat sebagai alat yang penting lah. Tapi dia bukan sebenarnya merangkumi seluruh rezeki kan. Ustaz rasa macam mana Ustaz? Rezeki dia banyak kan, betul. dia umum. Jadi duit ni salah satunya lah. Rezeki banyak, kesihatan pun rezeki. Betul. Ilmu, pendidikan pun rezeki kalau kita ada. Macam-macam. So kalau sebagai orang Islam ni melihat rezeki tu akan luas lah kepala sikit. Luas lagi. Kalau nampak duit je itu yang tension tension kan. Of course benda tu biasa. Benda ni benda yang kita selalu berhadapan lah kan. Betul. Memang bohong lah kalau kita tak pernah pening soal duit. Betul. Ya, kan? Tapi bila kita balik soal rezeki dan keberkatan tu, rasanya it can be managed lah. Ya, kan? Mungkin soal tips lagi kan. Macam tadi Ustaz kata soal kena tambah pendapatan. Tapi memang kalau ikut Ustaz perhati ataupun mungkin Ustaz ada membaca jurnal ataupun statistik sebagainya, memang sekarang ni sebenarnya ikutkan 5,000 ke 6,000 pun dah miskin bandar KL ni. Kan? Ikut realiti lah. Realiti perangkaan kan. Tapi adakah benda tu perangkaannya kita terima? Cuma saya melihat senarai maknanya anggaran yang Bank Negara kaji tu, dia buat macam yang ni rumah ni semua. Tapi saya tengok kadang-kadang bukan semua orang sama dia punya keperluan tu. Itu typical kan, macam tabur rata lah. Dan macam saya sendiri pun saya tak semua benda tu saya sebenarnya commit. Kan? So adakah benda tu satu benda yang benar sebagai anak muda macam umur Ustaz kan. Ustaz 20-an kan Ustaz? Awal 30-an. Awal 30-an kan? Ustaz awal 30-an. Alhamdulillah. So okey lah, kita boleh ni. Saya pun awal 30-an dah. Tak, saya dah hujung 30-an sebenarnya. Okay.
Jadi macam kata umur 25 ke 40 ni Ustaz kan. Maknanya ini itu fasa nak establish sesuatu. Betul. Kan? Jadi apakah tips lain yang Ustaz mungkin boleh share Ustaz lah daripada kita dalam sudut umur tu, keutamaan. Keutamaan bagi yang masih single. Masih single. Belum soal kahwin lagi ni. Mungkin Ustaz boleh tambah lagi. Maksudnya macam mana orang bujang dia nak uruskan kewangan dia. Yang orang bujang nak urus kewangan dia sebelum 40 ke. Contohnya apa Ustaz rasa keutamaan yang penting Ustaz? Sebenarnya kalau umur muda ni dia lagi bagus kalau kita ada kesedaran kewangan daripada muda lah. So umur muda, contohlah kalau kita nak menyimpan kita nak menyimpan 100,000 contoh. Kita nak sebelum umur 40 ni aku ada 100,000. So kita dah boleh mula awal. Kita boleh mula awal simpanan tu. Nak simpan tu simpanlah mana-mana. Simpan mana? Suggestion saya simpan di tempat yang kita boleh growkan kita punya duit lah. Biasanya orang letak kat ASB tabung haji kalau nak kurang risiko lah. Kalau nak yang pulangan lebih tinggi, bolehlah simpan kat unit amanah, saham dan sebagainya. So bila mula awal dia ada compounding rate dia. So mula awal tu kita letak sedikit lebih mudah untuk dapat 1,000 berbanding kalau kita start umur 30 macam tu, dapat baru nak mula tak sedikit waktu umur tu kan. Kalau 30 umur 30 ni kita letak start sekarang aku nak sebelum umur 40 ni nak dapat 1,000. Dia kena simpan lagi banyak. Berbanding umur 25. Okey. So 25 tu kurang sedikit bebanan untuk dia letak untuk simpan. So bagi saya tu untuk simpanan lah. Yang kedua, kalau untuk orang muda ni sebenarnya dia kalah dengan nafsu. Kemahuan tu lah. Kemahuan yang tu sepatutnya 30% tu. Betul. Okay. Dia kalah dengan nafsu. Terutama sekarang ni zaman media sosial. Jadi dia nampak orang tunjuk beli kereta baru, beli rumah baru, makan kat restoran 5 star dan sebagainya. Tingin. Dia teringin. Tapi teringin padahal setiap bulan sama. Padahal kalau dia beli kereta tu dia tak mampu pun kalau ikut gaji dia. Cuma kena turunkan expectation. Kena kurangkan media sosial lah. Dan bagi saya sebenarnya bujang lah paling mudah untuk urus kewangan. Sebab dia tak ada tanggungan suami isteri, dia tak ada tanggungan isteri, anak-anak. Lagi-lagi kalau bujang duduk rumah mak ayah. Itu lagi bonus tu. Tapi masalahnya jangan terlalu selesa lah. Jangan terlalu selesa. So kena beringat lah. Kena beringat dan mula uruskan kewangan seawal yang mungkin. Mana pointnya seawal yang mungkin kesedaran tu boleh jalan aja. Betul. Saya teringat bila saya cakap ni, saya teringat ada seorang kawan saya di universiti. Dia keluar je dapat jadi exec dalam perbankan. Kan? And then tiba dia terus beli kereta masa tu. Tapi kereta yang agak bukan paling mewah, tapi Toyota ke Honda, antara dua lah. High end lah sikit. End sikit lah kan. Kan? Tanyalah, kau tu beli kereta ni. Bukan dia nak impress bakal pak mak mentua dia. Sebab dia nak kahwin, dia nak menyunting lah. So bawa kereta tu rasa macam ni boleh lah jaga anak aku. Memang ada Ustaz benda tu stigma tu kan. So nasihat Ustaz lah pada mungkin yang muda ni kan. Macam mana ada ke kan? Saya pening kat tu kan. Macam tu so kerana kita kadang-kadang buat sesuatu perkara tu kerana nak recognition orang yang sebenarnya tak impar dengan kita pun. Ya, betul. Kan? Adakah budaya ni Ustaz nampak biasa berlaku? Dia biasa dan sangat memakan diri sebenarnya. Bukan tu saja, bukan kereta je. Kadang-kadang sebabkan sediakan wang hantaran dan sebagainya. Buat personal loan. Kita personal loan tu bagi saya lah, kalau kita buat personal loan untuk majlis kahwin, itu agak sangat rugi. Contoh kita buat 20,000 personal loan, tapi untuk sehari je. Betul. Dan kita tanggung untuk 10 tahun. Jadi agak track paling bahaya Ustaz personal loan masa kahwin. Memang track bahaya. Ada kutu-kutu yang adalah kenangan yang buat sebab apa lah, expectation mentua dengan majlis macam ni kan. Mak ayah kata semua kau tanggung kan, duit tak ada, simpanan tak ada.
kahwin keren kan. Apa benda dicari kadang. Itulah kata soal ni pun kita yang siapa-siapa yang belum berkahwin mungkin biar jelas lah. Lepas tu kena bincang lah kalau boleh. Bincang baik-baik dengan bakal pak mertua mak mertua tu kan. Kalau rasa macam terbeban sikit, lepas tu minta lah masa. Yang penting kita buat simpanan. Kalau betul pun kita nak buat kan. Jadi kita tak naklah 10 tahun selepas tu ada anak 2-3 orang pun masih lagi berhutang. Dan terasa masa tu. Baru terasa. Benda yang tu. Saya ni memang elak betul personal loan ni. Oi, scary. Scary. Dia macam apa ni, saya sendiri Ustaz, saya cerita. Saya kira awal perkahwinan tu kereta buruk je. Kereta mentua bagi pakai. Kan kereta wajar. Pakai dah hampir 9 tahun. Baru pakai tukar kereta sebab anak dah 5 orang. Kan nak selesa sikit, barulah ambil kereta yang 7 seater kan, 7 seater compact lah. So lewat lah, saya tak adalah beria sangat. Pada awal tu boleh je nak tukar sebab kita tahu belum lagi ni. Sampai kereta tu jadi rosak berulang kali. Kita rasa macam kita servis tu macam bayar tiap-tiap bulan kereta pula. Time tu baru saya shift. Baik aku tukar kereta baru je macam ni kan. Macam tu lah. So benda macam ni antara kemahuan dengan kita punya keutamaan Ustaz. Betul. So macam Ustaz cakap 50% tadi, keutamaan tu termasuk juga bayaran utility sewa rumah semua tu kan. Itu keperluan tu. Keperluan kan. Sebab shelter gitu ya. Ulang alik pergi kerja, kos macam tu sekali lah kan. Betul. So macam investment lah Ustaz lah kan, untuk orang muda ni macam Ustaz sebut tadi, tabung haji, ASB sebagainya. So adakah itu yang kalau siapa nak mula, adakah itu yang sepatutnya yang mungkin recommended? Sekarang ni kan kita berhadapan dengan macam-macam scam. Betul. Sangat obvious. Tanam duit 1,000, bulan depan dapat double tu. Bank negara pun tak bagi macam tu, tambah haji dapat macam tu. So macam mana Ustaz? Okey, yang pertama sekali untuk investment. Untuk investment, pertama sekali saya nak sentuh bahagian scam tu lah. Bahagian scam tu sebenarnya biasanya yang kita tertipu ni adalah sebab kita tak ada ilmu. Cara paling senang lah kita nak tahu scam tak scam, too good to be true. Macam Abang Man sebut tadi, kita letak dah ada jaminan. Tapi kalau kita pergi kepada instrumen instrumen investment yang lain, tak ada jaminan pun untuk kita dapat pulangan berapa return sekian-sekian. Sebab biasanya kita ikut keadaan ekonomi. Dia mesti ada risiko. Ada risiko. Mesti akan cerita risikonya. Betul. Bisnes kan. Lepas tu, kalau anak muda terutamanya, saya sarankan yang pertama cari ilmu dulu. Ilmu berkaitan dengan kewangan, macam mana nak growkan duit. Investment lah. Sebab pelaburan ni banyak. Kan? Ada pelaburan emas, pelaburan saham, minyak amanah, tanah. Kalau Gen Z dia suka ni Bitcoin. Sebab zaman dia orang. Bitcoin lah. Bitcoin. Trump Bitcoin. So, masuklah mana-mana pun kena ada ilmu dulu. Kita jangan FOMO. Fear of missing out. Sebab tengok orang ni disebut dia dah dapat sekian-sekian return, jangan dulu. Sebab kita tak faham macam mana cara kerja setiap pelaburan tu. So setiap pelaburan ada risiko tertentu. Ada risiko dia rendah, ada risiko dia tinggi. So kita tak tahu. So kena buat sedikit kajian lah. Kena rajin sikit. Buat sedikit kajian. Cuma kalau untuk permulaan yang tak ada ilmu langsung, masuklah pada ASB atau tabung haji. Sebab dia lebih mudah lah. Sebab dia lebih tinggi sikit daripada kita simpan kat bank. Kat bank biasa, simpanan biasa tu dia tinggi sedikit lah. Walaupun dia tak setinggi seperti mana pelaburan lain. Tapi itu pun dah cukup kalau untuk permulaan lah. Itu suggestion saya lah. Dan nak melabur ni pun perlu tengok kita punya profile kita. Sebab ada orang profile dia suka high risk high return.
Faham? Ada orang dia tak boleh tengok. Dia tengok jatuh je dia dah menggeletar dah. Jatuh dia banyak dah hilang, dia menggeletar. Padahal investment ni kita nak buat kalau boleh in the long run lah. Long run punya. Lama. Lagi lama lagi bagus. Macam tu lah. Mana ukur baju ukur di baju sendiri dah kan. Lebih kurang. So rasa nak taruh banyak kau berapa je ada kan. nak FOMO juga kan benda macam tu. Jadi FOMO ni memang sebenarnya FOMO ni saya baca dalam soal isu mental illness, one of the mental illness sebenarnya. Dia bawa ke situ. Dia sekarang ni dah jadi satu budaya kan, geng-geng Gen Z ke atas lah terutamanya. Tak boleh dia dapat, kita nak juga kan. Sampai itu yang datang depresi boleh datang hanya sebab FOMO ni ada Ustaz kan. Yang saya baca lah. So pesanan Ustaz tadi, no FOMO lah dalam perkara pelaburan ni. Nanti kan anxiety lah, anxiety lah kan. Sebab kita tidak tahu. So mula dengan sedikit Ustaz Mula dengan sedikit ya. Betul. So sembang pelaburan, sembang bab ekonomi atau bidang Ustaz ni memang jaga panjang ni. Sebab ada sentuh benda lain lagi ni kan. Saya minat sebab kewangan ni benda hari-hari kita kena hadap. Jadi memang seronok dibincang. Mungkin lepas ni kita khususkan kot. Panggil Ustaz sembang structure lah. Macam nak structure kau punya profile. Boleh tapi kena bayaran sikit lah. Kena bayaran sikit. Bayar sikit. So YouTube kena tunggu duit masuk lah. Betul-betul Ustaz, how to profile kan. Profile kewangan kita macam mana nak tengok benda macam tu. Saya pun adalah ambil tahu sikit tapi tak adalah. So benda tu memang biasa jumpa konsultan bayar tu. Okey Ustaz, kita mungkin sentuh soal personal benda Ustaz minat lah. Dan kami di sini tahu Ustaz sangat minat dengan nasyid. Kan Ustaz? Betul. So Ustaz pun selalu dan adakah Ustaz di sini lead kelab nasyid ke? Betul, saya guru penasihat kelab nasyid. Kan guru penasihat kan kelab nasyid. Jadi boleh cerita Ustaz macam mana pengalaman minat Hadi tu macam mana? Memang minat menyanyi dulu ke macam mana? Minat nasyid ni sebenarnya daripada saya sekolah rendah. Okey. Ni ayah saya lah. Okey. Ayah saya cara dia nak bagi saya dengar lagu-lagu yang baik, lagu yang ada maksud yang bagus untuk sebab saya kan, sebab waktu kecil-kecil lagi. So ayah saya dia letakkan lagu-lagu nasyid kan, dia savekan dalam Windows Media Player. Kalau saya tengok yalah Windows Media Player. Jadi kita waktu kecil-kecil dulu mana ada handphone nak tengok apa semua kan. Tak ada smartphone lagi waktu tu. Jadi hiburan saya selain daripada bermain dengan kawan dan sebagainya, hiburan saya akan buka PC kat rumah lah. PC kat rumah dengan lagu. So saya dengar lagu-lagu yang ayah saya dah letak dalam tu lah. So sampai saya terhafal lagu-lagu tu kan. Kat situ lah timbul minat nasyid. Sebab memang dah biasa dengan nasyid. Ayah saya ajar macam tu. Zaman Ustaz ke masih lagi kan prime Raihan, Rabbani masih top Ijaz. Masih top kan. Macam tu lah. Dan kalau radio, kalau nak balik kampung ke apa, radio yang ayah biasa buka iKim lah. Jadi memang kita tak dengar lagu lain, memang minat nasyid. Rentak nasyid, kumpulan nasyid dan sebagainya kita dah kenal. Lebih kurang macam tu. Itu waktu fasa pertama, saya boleh sebut macam fasa pertama lah. Saya mula meminati nasyid. So bila kita dah kenal kumpulan tu, kadang-kadang bila ada pertandingan apa-apa kita nak tengok kumpulan tu saja je. Macam dulu ada nasyid minggu ini ya, ada nasyid minggu ini saja je nak tengok. Saya ingat teman kita Ustaz, OTM nasyid minggu ni. Itulah fasa pertama lah yang saya mula minat nasyid. Kali kedua yang saya betul-betul minat nasyid adalah waktu saya tingkatan 2. Saya ingat lagi tingkatan 2. Waktu tu saya keluar ke wakil sekolah untuk pertandingan khot. Pertandingan khot peringkat negeri dekat sekolah Al-Ahmadi. Al-Ahmadi, sekolah Jaim lah. Jaim Al-Ahmadi. So saya wakil pertandingan khot lah. Cuma waktu tu dia gabungkan sekali, ada khot, ada nasyid sekali. Pertandingan berlaku serentak dekat sekolah tu lah. Jadi bila saya dah selesai pertandingan khot tu, sebab khot tu dia dah kumpul lebih kurang sejam macam tu je kot. Dah habis kan. Nasyid dia lama sikit. Jadi after dah habis khot tu, saya
pergilah ke dewan sekolah tu nak dengar nasyid. Waktu saya pergi tu yang menyanyi, yang tengah buat persembahan adalah kumpulan Sharifah Rodiah. Sharifah Rodiah. Sekolah agama. Okey. Sharifah Rodiah. Dia kalau kat Melaka, orang yang minat nasyid dia tahu. Memang top lah. Memang top. Sharifah Rodiah dengan Sultan Muhammad, Sekolah Menengah Sultan Muhammad tahu. Dia nama dia Sultan Azim Sultan Muhammad, nama kumpulan nasyid dia. Yang Sharifah Rodiah tu Wardatud Diniyah. Saya dengar lah. Saya dengar secara live dia orang nyanyi tu. Dan saya jatuh hati pada cara dia orang memainkan suara. Sedapnya. Rupanya kat situ lah saya baru belajar. Oh, rupanya suara ni bukan satu je. Dia ada lapisan dia. Ada first, suara first, suara second, ada suara third, ada bass, ada falsetto dan sebagainya. Kat situ, maksudnya nak bagi suara ni dia panggil harmony lah. Harmony. Nak sedapkan. Itu first time saya dengar harmony yang secara jelas lah. Okey. Waktu tu Wardatud Diniyah, lepas tu ada persembahan Sultan Azim pula yang tu. So memang kat situ baru jatuh cinta. So balik-balik tu kita belajar. Dia memang tahu saya. Dengan YouTube cari Sultan Azim, Sekolah Sultan Muhammad. Cari Wardatud Diniyah, kita dengar. Ada lesson saya. Mula buat belajar suara second, lepas tu third. Macam tu lah. Lebih kurang macam tu. So saya lebih banyak mahir ke situlah, bahagian suara lah. Bahagian lain tak apa gemar lah. Maknanya Ustaz, betul-betul Ustaz masuk dalam tim nasyid yang rasmi sekolah menengah lah. Sekolah menengah, betul. Ya. Tu solo Ustaz macam tu? Ya, waktu form 1 tu saya solo. Form 3 dah pecah dah. Dah pecah suara. Pecah suara. Dah sedap dah. Kena reject. Reject jadi belakang ni. Kita jadi backup je lah. Backup. Aduh. So masa sudut orang kata achievement dalam nasyid sekolah ni sampai peringkat mana Ustaz? Kita tak adalah power sangat sampai kebangsaan. Ada power. Cuma kalau di Melaka tu, sebab saya sekolah di Melaka kan, memang payah nak kalahkan Sultan Muhammad dengan tu. Biasanya setakat ni yang saya tengok kebelakangan ni, daripada saya habis tu sampai sekarang ni pun masih lagi diorang mendominasi. Masih pegang lebih 10 tahun dah tu. Masih lagi. Kalau tak Sultan Muhammad, mesti Sharifah Rodiah. Tak Sharifah Rodiah, mesti Sultan Muhammad. Sharifah Rodiah ni perempuannya geng ke? Perempuan, betul. Sultan Muhammad tu lelaki. Lelaki kan. So tahun lepas nak jadikan cerita, Melaka Johan Kebangsaan. Ya. Sultan Azim tu. Yang KPM-nya. Betul. So saya paling tinggi pun lah, boleh pergi waktu tu. Alhamdulillah, Bintang Nasyid Mukmin, program tu, bolehlah dapat nombor 3. Top 3 lah tu. Lah. Itu je lah boleh dibanggakan. Mana tinggi tu bukan senang sahabat. Dia saringan kan. Dia kawasan, itu daerah. Wakil daerah untuk lawan negeri kan. Menang negeri baru pergi pemasaran. Ke top 3 negeri kan. Masa tu. Okay, top lah. Sebab apa cakap ni, sebab mengakulah kita dua munsyid juga lah dulu. Tapi sampai sekarang saya dah cemar lah. Saya dulu sekolah rendah, dah start sekolah menengah, kemudian di IPT, tapi saya lebih pada percussion lah. Ustaz lebih pada nyanyian betul. So sekarang boleh perform ni, nyanyi kita boleh. Percussionist dulu kan. Cuma saya bila masuk jadi alam universiti, masa ambil diploma, masih lagi begitu. Masa masuk degree, saya shift, saya dah macam ada band sikit dah. Tapi nyanyi lagu-lagu, ketahanan lagu-lagu ni lah yang ni kan. Masa dah start main gitar, gitar dan keyboard masa tu. Sampai sekejap lah, macam nak ambil rasa je. Dah tahu macam ni, kena panggil persembahan untuk universiti punya event. Lepas tu macam tu je lah kan. Bagi macam Ustaz masih kan sampai jadi. Okay, Ustaz, macam di sini Ustaz kan, Ustaz pegang sebagai penasihat kelab nasyid. Betul. Berapa orang Ustaz semua? Ada kelab nasyid sekarang ni. Kalau sekarang kita ada 30 orang, dan Alhamdulillah saya dibantu oleh guru-guru yang hebat. Kalau tahun ni ada Sir Zikri. Sir Zikri tu memang orang muzik. Sir Zikri memang dia adalah muzik. Dia jurulatih gamelan lah. Nanti boleh lah jemput dia podcast ni. Sir Zikri
guru bahasa Inggeris kita kan? Ya. Ya. Oh, dia memang bidang musician. Musician. Oh, boleh rujuk tak? Memang orang muzik lah. Sebab dia pun jurulatih. Saya meminati muzik benar sahabat. Lepas tu dulu kita ada sedai yang bantu saya. Jadi kita ada 30 orang dan start tahun ni kita dah buat ada satu kumpulan main yang akan buat persembahan dan kita ada kumpulan yang kumpulan kedua lah yang apprentice. Pelapis ni. Pelapis tu. So kita nak supaya ada kesinambungan. Yang abang boleh ajar adik lebih kurang macam tu lah. 30 orang tu Ustaz. Banin Macam Banat macam mana? Dia sekali kan dalam kelab ni? Kalau ikut sekarang dia belum lagi. Oh, Banat belum lagi lah. Banat saya, lebih kasedah kan? Saya lebih fokus untuk waktu sekarang kepada Banin dululah. Mungkin kalau Banin dah stabil dan dia orang boleh bergerak berdikari sendiri, mungkin time tu saya boleh beralih kepada Banat lah kot. Tengok macam mana potensi ke situ lah kan. Setakat ni kita dah mulakan masuk pertandingan di luar. Betul. Ya, boleh Ustaz ceritakan apa antara pertandingan kita dah mula? Pertandingan hari tu ada satu pertandingan anjuran sebuah kolej di luar. Yang tu sebagai saya nak bagi dia orang pendedahan awal. Sebab dia orang kalau kat sini dulu kita jarang wakil nasyid. Biasa wakil qasidah itu dah biasa dah. Qasidah biasa keluar lah. So wakil nasyid jarang-jarang lagi. So saya rasa ni kali kedua atau ketiga lah yang sekolah wakil nasyid. Dan ada saingan yang ni lah, yang kompetitif. Saingan kompetitif. Ada satu kolej, saya tak ingat nama kolej tu, tapi ada kita bawa awal tahun hari tu. Dia open ke Ustaz? Pertandingan tu open? Betul, open. Bukan sekolah aja, sesiapa ya? Betul. Yang terkejutnya banyak sekolah-sekolah besar yang join. So sekolah yang agak top lah. Agak top. Yang hari tu yang saya sempat tengok adalah sekolah daripada Ma'had Muar. Ma'had Muar yang Izdan lah. Ma'had Muar. Lepas tu ada Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Syamuddin. Sol Al-Ghamidi. Lepas tu Smart Kajang. Smart Kajang. Smart masuk lah. Smart pun masuk lah. So jadi memang dia orang kecil telur lah. Takut lah. Tiba-tiba top gun tahu lah. Sebab masing-masing 3 sekolah tu adalah bekas Johan Kebangsaan. Iyalah. 3 tu pernah Johan Kebangsaan nasyid KPM. Festival nasyid. Jadi saya cakap buat je apa yang kita dah latih. Inilah yang korang akan rasa. The real real competition kan. Saingan. Jadi macam mana ada ke dapat nombor ke kita ke? Kita dapat nombor ke-6. Okey lah. Nombor ke-6. Daripada berapa guru? Kalau ikut termasuk saringan ada lebih kurang 30 lebih sekolah lah. Not bad untuk first timer kan. First time competition ni kan. Sebab yang kata nombor 6 tu lekeh kalau yang first time ni. Lagi-lagi 30 dengan masuk ke sekolah-sekolah top gun kat situ kan, yang pernah menang kebangsaan tu, bukan menang daerah ke kawasan. Jadi sebab saya tahu that feeling kan, maknanya lepas tu mana boleh dibanggakan lah kan. So adakah Ustaz puas hati kan dengan achievement dia orang baru ni? Alhamdulillah, kita puas hati. Cuma kita mesti ada penambahbaikan lah. So waktu habis je daripada pertandingan tersebut, sedai lah dia. Sebab kita nak tahu apa yang kita boleh tambah baik. Kita jumpa juri. Dia jumpa juri, kita minta dia punya komen. Adalah dapat berapa kertas dan situlah kita baca, banyak lagi kita perlu perbaiki lah. Menarik. So maknanya first competition kita tahun ni tahun ni kan baru start masuk. Doakanlah kalau lah ada rezeki, kita nak try join pertandingan yang besar lah, macam Mismam ataupun festival nasyid lah. Tahun ni ada lagi ke pertandingan yang ni ke dah? Dia orang dah selesai rasa peringkat negeri sekarang. Dah selesai dah kan. Ya baru ni ada dia orang lawan kan.
So tinggal tunggu peringkat kebangsaan je lah sekarang. Masalah. So sekarang ni menilai tengok dulu Ustaz. Mana tahu lepas ni tengok mana tu fast. Peringkat kebangsaan. Mana tahu bila persetujuan wakil ke apa. Jadi maknanya macam dari sudut susun cara kumpulan kan. Mana susun atur. Adakah variant of voices pembagian suara yang Ustaz belajar tu memang budak-budak kita boleh ke? Mana adakah dia dapat? Ke ada lagi yang masih Ustaz mencari ke? Mana first, second, third suara falsetto kan, bass semua tu memang dapat semua? Kalau suara-suara yang basic, macam suara yang simple tu memang dah dapat dah. Memang dia orang pun berbakat sebenarnya. Macam suara first, second, third tu tak ada masalah. Bass, falsetto. Cuma mungkin kalau suara yang agak istimewa sikit yang jarang digunakan dalam nasyid tu mungkin yang tu kita perlu latihan lah. Okay. Dan yang ni pun saya tak berapa pandai sangat nak pilih apa pelajar ni. Sebab kalau dulu saya macam pilih pelajar, dia minat nak buat suara third, saya ajar dia. Dia minat nak buat suara third, saya ajar dia. Kecenderungan. Bukan bakat. Tapi kalau sekarang ni dah ada sezikri. Sezikri ni dia boleh tengok range vokal gitu. Pelajar. Itu yang best tu. Bila tahu range vokal ni dia sesuai untuk bass. Range vokal ni sesuai untuk second. Range vokal ni sesuai untuk suara tinggi-tinggi. Dia tahu lah. Jadi lagi senang kerja saya. Betul. So tahu budak ni boleh pergi ni. Kan? Bawa sesuai kau untuk ni. Ya. Saya alto dengan bass cover. Dengan suara pun saya tahu dah. Masalahnya saya main percussion. Tapi masa tanding untuk peringkat negeri tu kan, di Greek saya ingat lagi, di Greek masa tu saya kena menyanyi sekali. Mana bayangkan saya main Kongo dengan Konga dengan bongo sekali. Lepas tu nyanyi sikit, nyanyi juga. Mana 4 instrumen kan. Kena nyanyi sekali. Memang mic ada kat saya. Kan? Memang tinggi tu memang masa nak grab attention tu kena memang senyum. Maka kita orang sangat Allah 0 lebih Ustaz. Beza. Nak dapat menang. Kau nak bagi masaan dah. Dapat nombor 2. Ingat kan masa tu kan. Ya Allah kata kita tahu lah saja sebab sembang dengan munsyid ni dia kita kata kan. Jadi macam rugilah. Tapi saya dah lama tinggal lah. Kalau Ustaz tanya ni saya tak boleh komen lebih lah. Semua nanti nak tengok Sezikri dia memang boleh tahulah vocal range dan sebagainya. Termasuk adakah peralatan lepas ni ada ke update yang content Ustaz ke masih sama percussionist? Percussion ke? Percussion. Ke lepas ni ada pertandingan yang pakai keyboard ke apa ada? Dia kalau dia ikut pada pertandingan punya format. Sekarang ni pertandingan punya format kalau festival nasyid dia boleh masih lagi dia boleh alat-alat kontemporari lah. Ada pertandingan yang dia nak alat tradisional je. Tapi alhamdulillah dekat sekolah ni kita ada kedua-duanya. Kedua-duanya. Maksudnya pelajar dia boleh belajar alat muzik tradisional dengan alat muzik yang kontemporari lah. Drum pun kita ada. Drum dah ada dah? Keyboard semua ada. Dah ada? Ada. Keyboard dah ada. Mantap lah. Siap pasal keyboard ni, saya Sulaiman Judin dulu. Saya lah first yang memulakan keyboard. Maknanya ada orang infak keyboard Yamaha masa tu. Kemudian penongkan dan waktu ketiga tu yang jadi kita guru penasihat utama untuk satu izin kelab nasyid di sekolah. Dia kata Sulaiman, saya nak awak jadi inilah. Saya akan panggil guru muzik Cina Ustaz datang. Sekolah agama tu guru muzik Cina datang mengajar keyboard. So saya dengan 3 orang budak dipilih untuk belajar intensif. Dibayar, sekolah bayar tu. Mana yang belajar keyboard. So tapi lepas habis batch saya tu tak ada dah. Keyboard tu dah berabuk. So sekarang ni standard lah, just traditional je lah. Tapi di sini dah ada lah. Memang ada perancangan ke untuk utilize benda tu sepenuhnya? Betul. Sekarang ni memang Sezikri yang handle bahagian percussion tu. Sebab dia pun banyak guna keyboard untuk ajar vokal. Untuk ajar vokal. Dalam tu ada untuk muzik gendang-gendang tu banyak. Kan? Banyak choice kan. Menarik. Sebab saya nak ajar pun saya tak pandai percussion kan. Saya malah pandai vokal lah. Vokal kan.
So tu sebab maknanya dari sudut nasyid kita sekarang sedang melangkah ke arah yang lebih serius Ustaz Alhamdulillah. Sebelum ni kita just persembahan dalaman kan. Betul. Amal Islami semua. Kemudian persembahan-persembahan dalam event lah dalam sekolah ni. Tahun ni maknanya tak ada dah pertandingan yang ni. Yang akan disertai ke ada? Kalau ikut perancangan sekarang masih belum ada. Cuma biasanya lah kadang-kadang ada panggilan jemputan. Jemputan daripada masjid ataupun mana-mana program lah yang dia buat open luar. lah. Dia buat open. Biasa macam tu lah. Kadang-kadang Maulid Rasul kita penuhi jemputan dia lah untuk nasyid. Jemputan persembahan ke pertandingan? Pertandingan Okey, alhamdulillah. Tapi insyaAllah saya rasa boleh pergi jauh sebab tengok tapi batch ni yang power form 5 kan. Form 5. Apa ni ada Ustaz pelapis yang rasa InsyaAllah. Saya memang suruh dia turunkan ilmu. Turunkan ilmu. Kau sebelum balik, sebelum kau menjadi alumni ni, come on, turunkan sanad cepat sikit. Okey, alhamdulillah. So itulah antaranya kita panjang kat sembang kan. Itulah sebab banyak benda yang relatable lagi dengan saya. Jadi alhamdulillah maknanya nasyid dalam proses yang ke arah satu tahap lagi. Jadi itu Ustaz, antara benda pentingnya last Ustaz. Buat undang sahabat-sahabat, Ustaz Muzaki mendapat anugerah guru akademik paling cemerlang tahun lepas. Betul. Ustaz, alhamdulillah. So inilah orangnya. Okey. Jadi maknanya anugerah guru paling cemerlang ni ada dua Ustaz kan. Untuk bahagian akademik dan bahagian Quran. Jadi Ustaz alhamdulillah direzekikan APC tahun lepas Ustaz dapat. So Ustaz dalam konteks tu kita mungkin tidak panjang, mungkin Ustaz boleh beritahu apa yang Ustaz tips menjadi guru cemerlang ni Ustaz kan. Lebih kurang Ustaz kan. Boleh tak Ustaz share sikit ke macam mana? Saya masih ingat lagi tarikh anugerah peringatan cemerlang tu adalah sebenarnya tarikh hari lahir ibu saya. Oh masya-Allah. Ya, yang tahun lepas ni? Ya, 18 hari bulan 12 tu. Oh ya. So memang habis je daripada saya dapat anugerah tu, saya mesej mak, saya cakap terima kasih apa semua. Mungkin berkat doa ibu, mungkin berkat hari ni hari lahir ibu saya menang lah. Alhamdulillah. Saya sebut macam tu lah. Tak ada tips yang terlalu besar. Cumanya tips daripada saya adalah mungkin kita nak bekerja ni kita anggap sebagai satu ibadah. Ya betul. Kita nak macam tu. So kita buat apa kerja sekalipun dengan niat ibadah. Bila kita niat ibadah, kita buat bersungguh-sungguh. Sebab kita tahu setiap gerak kerja kita Allah SWT akan pandang, akan lihat dan akan berikan pertimbangan dosa pahala. So apabila kita ada nawaitu yang macam tu, maka bila kita bekerja, kita akan buat sehabis baik, bersungguh-sungguh. Itulah panduan sedikit lah daripada saya. Cuma biasalah, saya sendiri pun kadang-kadang ada waktu motivasi kita tinggi, ada waktu motivasi rendah. Tapi kita tetap berpegang pada itulah. Berpegang pada nawaitu kita tu. Kita kena lihat kerja kita sebagai ibadah, bukan hanya untuk mencari duit semata-mata lah. So macam tu. Akhirat first kan? Baru dunia datang kan? InsyaAllah. So maknanya bersungguh lah. Dia of course dalam kerjaya guru ni atau asatizah ni memang ada yang datang memang passion mengajar. Betul. Ada tu mungkin datang sekadar cuba-cuba nak dapat kerja. Kan? Dia biasalah. Kan? So biasanya kalau guru yang cemerlang ni, InsyaAllah that's the passion yang dia curahkan Ustaz. Bagaimana Ustaz mengajar matematik moden kan? Betul. Mod kan? So bukan mudah sebenarnya Ustaz. Ada lagi dengan tahfiz macam fast track yang zero knowledge and then tiba nak belajar baru nak mula. So cabarannya besar, cabaran amat besar. Saya tanya guru lain pun bukan mudah lah kan? Betul. Jadi simple tip tapi bagi saya penting lah penting niat ni Ustaz. Betul. Kalau boleh saya kongsikan. Ya boleh. Kalau ini khusus kepada bidang pendidikan, saya selalu teringat kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan seorang anak murid dia, Rabi' bin Sulaiman.
Oh, Robert bin Sulaiman. Oh, ni kena ingat nama kita. Robert bin Sulaiman. Okey, baik. So Robert bin Sulaiman ni anak murid yang dia agak terkebelakang. Dia lambat pick up. Orang kata lambat nak faham lah. Okey. Ni pesanan untuk diri dan mungkin sahabat-sahabat dan kalangan guru bersama saya lah. Jadi dia selalu tanya dalam kelas soalan yang sama. Ada yang sebut sampai lebih 30 kali lebih kurang. Dia tanya soalan tu. Tak faham. Tapi dia bertanya. Tapi dia tanya sebab anak murid ni dia memang nak belajar. Okey. Jadi sampai satu masa dia malulah tanya soalan sama dalam kelas. Takut ganggu guru dengan kawan lain yang dah faham. Jadi dia pun minta izin untuk keluar lah. Tapi Imam Syafi'i faham murid ni ada satu semangat yang tinggi. Dia datang rumah anak murid tu. Oh, Imam Syafi'i datang ke rumah. Dia cuba cuba nak mengajar balik. Nak terangkan balik. Tetap juga tidak faham. Oh, masya-Allah. Nak sebut macam mana kesukaran lah dia nak memahami pelajaran pada ketika itu. Tapi waktu tu memang tak faham. Jadi Imam Syafi'i sebut, aku dah cuba sedaya mampu aku. Kalaulah ilmu itu seperti mana makanan, maka aku dah suapkan dalam mulut kau. Tapi ilmu tu bukan macam tu. Ilmu tu, kefahaman tu datang pada Allah SWT. Jadi apa Imam Syafi'i buat, suruh dia doa kepada Allah sungguh-sungguh, jangan putus asa. Dan Imam Rabi' ni dia satu ulama besar dah sekarang. Maksud kita terkenal dia dengan ulama besar lah. Salah satu anak murid. Walaupun asalnya dia adalah seorang anak murid yang terkebelakang, yang susah nak memahami pelajaran. So macam itulah yang saya terapkan. Sebab kita ni anak murid yang fast track tu utamanya lah. Yang diorang mungkin tak ada latar belakang akademik, yang dah tinggalkan akademik lama. Jadi kalau tak faham pun, kita sebagai guru, kita kena stay positif dan cuba bantulah pelajar tu. InsyaAllah yang lain tu Allah bagi. Bukan kerja kita nak betul-betul bagi dia faham tak faham, tapi kerja kita adalah cuba sedaya mampu kita lah. Dan pelajar kena contohi Robert bin Sulaiman. Menarik. Maknanya Ustaz nak keep positif tu, Ustaz refer kisah-kisah macam tu, Ustaz. Maknanya apalah. Dan kita pun dah nampak banyak result yang setengah pelajar kita yang memang cemerlang. Alhamdulillah. Kan? Yang memang from zero to hero tu. Kan? Memang ada straight A semua, yang fast track. So kata izin Allah tu boleh berlaku. Kan? Tak ada yang mustahil. Kita usaha je, Ustaz. Betul. So sama juga yang parent luar sana yang ada anak-anak muka saya, boleh ke tak boleh ke, tak apa, serah pada Allah. Dah usaha habis-habis dah, kan? So memang Ustaz Muzakir sendiri pun ni guru paling cemerlang ni bagi tip ni. So jangan risau, kita guru dah cuba sedaya upaya, anak murid dah habis tear dah buat, kan? So bila sampai waktu nak kena perang tu nak periksa tu, serahlah. Itu kerja Allah Ta'ala, nak cemerlang ke apa. Tapi kalau korang cemerlang pun bukan habis kiamat dah, kan? Ada lagi waktu dia, kan? Macam kisah Rabi' bin Sulaiman tadi lah, kan? Jadi ulama besar, kan? Daripada kata tak reti apa tu, nak ulang-ulang kali. Jadi satu benda yang menginspirasikan, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz, atas apa ni, kisah yang sangat menginspirasikan itu. Jadi sahabat-sahabat, saya rasa saya akan percaya ada rezeki kita akan panggil lagi ni. Ada lagi ni. Alamak. Ada bagian ni buat kewangan tu menarik tu. Antara yang nak kereta, kan, mungkin kita akan share apa benda lain yang mungkin agak menarik. Mungkin juga perkembangan nasyid ke, kita mungkin panggil ustaz dengan apa ni, sezikri sekali kuat bertiga ke, kita main suara sikit. Yeah, so itu Ustaz, dia sahabat nak kata di Matis Mantul Fast ni Allah Ta'ala rezekikan asatizah dan juga mungkin bahagian tabidan ni yang agak versatile, yang ada kemahiran tertentu, kan Ustaz? Banyak Ustaz, kan? Kita tengok orang rupanya, cikgu ni ada lah kemahiran macam ni. Cikgu, kita jadi macam dia tak stagnan lah, jadi ceria sikit lah tahfiz ni. Jadi minta sahabat-sahabat untuk doa yang terbaik kepada Matis Mantul Fast dan juga institusi agama yang lain yang mungkin agak struggle yang luar sana, ya. Kami pun nampak macam bagus ya semua, kan, tapi kata hanya Allah Ta'ala saja tahu betapa kita cuba setiap upaya di belakang tabi
untuk membangunkan apa yang sedia ada. Lagi-lagi dengan cabaran yang agak merentan dia akan datang ni dengan cabaran ekonomi dan sebagainya. Jadi di sini mungkin Ustaz ada last ke apa-apa Ustaz nak shout out ke? Mungkin. Terima kasih atas jemputan. Dan saya mohon untuk doakan saya lah. Para pendengar, tuan-tuan, puan-puan, untuk doakan saya dan semua guru-guru Matis, warga staf Matis untuk sentiasa bagi yang terbaik lah, insyaAllah, untuk anak bangsa kita. Betul. InsyaAllah. Itu je. InsyaAllah. Anak bangsa, sahabat, kita bila duduk dalam bidang pendidikan dan juga bidang yang memegang orang, menjaga orang ni, kita akan secara lahiriah atau insting tu akan rasa tanggungjawab yang besar. Sebab kita nak bawa anak dan bangsa. Ya, anak bangsa ni bukan satu benda yang kecil, sahabat, untuk jati diri bangsa, jati diri beragama. Jadi minta sahabat-sahabat doakan kita masing-masing di sini ada peranan yang asatizah, juga di tim media kita agak peranan yang agak penting juga yang perlu digalas. Jadi dengan cabaran-cabaran dan kemungkinan yang akan datang ni, mohon Allah Ta'ala bagi kekuatan lagi luar biasa. Betul. Luar biasa untuk kita hadap sama-sama dan keep strong, ya, insya-Allah. Okey, jadi itu saja daripada saya dan pada Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kedatangan pada hari ini. Saya macam sikit dia macam itulah. Tengok, oi, boleh pergi jauh ni kan. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua. Sebelum kita tamatkan podcast kita pada hari ini, seperti biasa sahabat-sahabat, iklan sikit. Korban Matis Madinatul Wufas bersama Matis Madinatul Wufas masih lagi dibuka walaupun lagi beberapa hari lagi, termasuk juga pada hari nak korban tu kan, sebelum korban tu apa, masih ada nak tambah lembu ke kambing ke bahagian ke, silakan, insyaAllah. Kontak saja, kita biasa saja buat penambahan yang minit akhir ni. Biasanya kita buat ni, ada kita allocate berapa lembu dan kambing bonus untuk kalau ada masukkan nama. Jadi boleh bersertalah dengan kami, insyaAllah. Dan insyaAllah dengan hasil korban tersebut, kita akan salur kepada asnaf-asnaf yang berkaitan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, terutamanya para pendidik, ya, dan juga pada tahfiz kita untuk bagi anak-anak tahfiz makan, untuk sajian kepada juga guru-guru yang menyumbang bakti pada tahfiz kita ini, insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi. Begitu juga sahabat, jangan lupa infak fasa 3. Fasa 3 masih dalam proses pembangunan, boleh kita katakan dalam 60-70%. So moga-moga dengan infak kalian boleh mempercepatkan lagi infrastruktur punya pembangunan. Jadi moga-moga ada keberkatan yang sahabat-sahabat. Ingat macam kita bahasan kali ni, walaupun sembang hal dunia tu ada, tapi akhirat first. Apa-apa keberkatan, apa-apa perlu nampak akhirat dulu, insya-Allah dunia akan mengikuti di belakang. Jadi terima kasih sekali lagi untuk sesi pada kali ini. InsyaAllah Ustaz, ada lagi tu sesi akan datang. Okay, bukan pada masa terdekat lah kan. Okay, terima kasih sahabat-sahabat mendengar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.